Tanah saya dah ratakan, konkrit slab dah settle, dinding guna task block, bumbung pun dah naik. Hari tu baru je siapkan sistem solar. Hari ni saya nak manage pula tool tu yang bersepah ni. Kalau tak pening susah buat kerja. Saya nak bagi macam ni. Walaupun ini tempat letak tool sementara, saya nak bagi dia terancang supaya mudah saya buat studio. Macam biasa, plan saya akan dalam 3D. First, saya nak buat holder untuk saya punya cordless drill. Bagi 3D print dalam setengah hari, settle. Saya design sangkut macam ni dan letak paling depan. Sebabnya, cordless drill adalah tool yang saya paling banyak guna. Kekejap guna. Jadi ini kena duduk depan lah. Senang access kan? Satu lagi, cantik. Itu sangkut drill. Sekarang saya nak sangkut saya punya clamp. Untuk part ni saya nak gabungkan dua bahan lah. Satu pakai 3D printer. Part atas dia saya akan gunakan papan buluh. Nak potong ni saya gunakan laser cutter lah. Ini 40 watt ni daripada Toka. Model dia L2. Nanti link saya letak kat description tengok dia punya result. Kalau dulu saya selalu pakai plywood tapi tak apa cantik tau. Saya suka ni pakai papan buluh. Dia punya grain texture dia tu cantik je, straight. Untuk gabungkan dua-dua part ni pula, saya simply pakai super glue je. Senang. Untuk water level ni simple, saya pakai skru je sebab memang dah ada tempat sangkut kan. Kita guna je lah. Kalau nak design 3D printer macam tak apa-apa efek sangat pun. Saya akan letak kat bawah sini. Satu yang besar dan satu lagi kecil. Ni biasa saya pakai lah. Untuk T-square tak tepi ni. Okay, so untuk area sini settle. Cantik. Sekarang saya nak pergi balik dekat bahagian tool utama ni. Saya nak cuba sistem mounting yang menggunakan dua batang besi. Kita ambil ukuran kejap dan rupa dia macam ni. Dua batang besi ataupun alloy yang saya susun secara selari dan akan dipegang oleh bracket. Biasa management tool ni kita tengok orang gunakan IKEA SCADIS, ada pakai Gridfinity, tapi tak berapa kukuh tau. Saya nak solusi yang rigid dan mudah dialihkan. Saya rasa kalau letak load 30 kilo, 40 kilo pun lepas ni. Bila rail penyangkut ni dah ada, saya nak buat dia punya aksesori pula. Bahagian depan saya boleh design macam-macam tempat penyimpanan barang. Cuma belakang ni saya pakai penyangkut macam ni. Yang penting hold secure dua-dua batang besi atas bawah. Bila dah design beberapa aksesori tu, saya 3D print. Ini total dalam sehari lebih macam tu baru siap. Yang tinggal sekarang saya nak cantumkan aksesori tu dengan penyangkut kat belakang tu, super glue. Lepas tu sangkutlah dekat kita punya rail. Kan comel tu. Untuk material 3D print ni saya tak gunakan PLA tau. Walaupun PLA popular, murah tapi tak tahan. Saya dah buat banyak kali. Kalau letak kat bengkel memang pecah rapuh. Untuk 3D print barang praktikal macam ni, gunakan PETG. Kalau terlalu banyak kena matahari, gunakan ASA. Kalau nak extra kuat, itu kena masuk advance sikit material. Bila meja dah lapang, bolehlah saya susun letak barang-barang yang besar. Senang bila setiap tools ada rumah dia. Sama senangnya kalau korang nak sewa kereta dekat KL Izika. Download je aplikasi KL Izika ni, korang buka, pilih lokasi nak ambil kereta, setkan masa sewa dan pilih kereta. Kereta kecil sampai besar ada. Tinggal nak ambil gambar 4 penjuru, unlock kereta dan bawa. Senang. Pembayaran dia mudah, tak payah deposit. Layan diri je ambil kereta. 24 jam tak perlu jumpa orang. Sewa 3 minit tak perlu isi dokumen. KL Izika ni pun dah daftar dekat APAD. Kalau ada problem pun senang settle. Korang boleh usah KL Izika, website ada, ataupun download je aplikasi diorang. So far saya tengok review pun banyak okey. Alright, jom sambung. Banyak lagi ruang kosong dekat rail ni sebenarnya. Jadi saya tambahlah beberapa bracket lain untuk letak ketuk besi, pelayar dengan cutter yang besar sikit macam ni. Circular saw ni pun saya adjust dulu letak atas sebab selalu guna. Tengok result dia. Kan kemas tu, teratur, tersusun, senang nak akses. Sekali pandang kita boleh nampak setiap tools tu di mana. Bila dah manage macam ni, barulah kita punya proses tu mudah. Kita dah ada SOP. Kalau sebelum ni duduk tempat ni saya akan penuhkan dengan barang, nak ambil barang pun payah. Sekarang semua tu dah letak satu tempat je. Atas dia ada kosong lagi. Mudah kerja tu satu hal. Dia boleh mempercepatkan proses, buatkan tempat saya bekerja ni selamat, kurang risiko untuk kemalangan, dan mood kerja kita best. Sebab dah kurang interruption. Alright, itu je. Saya rasa punya perkongsian ni bermanfaat. Lepas ni saya kena pasang CCTV pula. Kalau tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Bani Buat. Subscribe kali, jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.
Tu dia orang tengah buat longkang ni apa ni.